Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Assalamualaikum, bersama saya Izzah binti Ahmad Hafizul Hakim dalam media SK Malang. Pada hari ini diadakan Majlis Ihya Ramadan peringkat sekolah. Ikuti tinjauan saya. Hari 1, 2, 3 sampai tahun hari belajarlah bersungguh-sungguh tentang ibadah puasa. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Apakah harapan kamu pada bulan Ramadan yang akan datang? Berpuasa penuh, insya-Allah. Saya ingin menunaikan salat tarawih. Apakah pengertian puasa? Menahan lapar dan dahaga. Apakah perkara yang berfaedah yang kita boleh lakukan pada bulan Ramadan? Bersedekah dan membaca Al-Quran. Itu sahaja tinjauan saya pada hari ini. Semoga kita berjumpa lagi.